sekarang dah makin kurang ajar. Sebelum ni, first Ramadan dah buat lagu raya. Tapi sekarang, sebelum Ramadan dah start nyanyi lagu raya. Dari segi keterampilan pun dah tak jaga. Kau tak takut Tuhan ke? Tak tahulah apa sebab bila kata Ramadan ni, Ramadan dia panas. Bulan tahun ni memang macam panas. Panas dia semacam, dia macam seolah-olah orang dah tak ada rasa. Okey, masa untuk bertenang, masa untuk berehat-rehat, kurang certain things. Pergaduhan masih nak jalankan. Baik dari segi politik maupun dari segi agama, ilmu, dari segi hiburan lagilah. But if I have to say something lah sebagai anak seni, maybe peringatan pada semua rakan-rakan seni yang lain. Pada saya, sekarang dah makin kurang ajar. Sebelum ni, first Ramadan dah buat lagu raya. Dah keluar lagu raya. 2 minggu sebelum raya, dah keluar lagu raya baru. Tapi sekarang, sebelum Ramadan dah start nyanyi lagu raya. Dah start promote. Sebelum masuk ke tengah Ramadan, dah start keluarkan lagu raya, promote lagu raya. Kemudian not only that, dari segi keterampilan pun dah tak jaga. Entahlah, kita Ramadan ni patutnya diingatkan kita pada kau tak takut Tuhan ke? Hopefully moving forward, biarlah lebih baik. Sebab apa khawatir kalau macam inilah Ramadan sekarang, you tak tahu what's going to happen next year. Bila kata malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ni ialah masa di mana Allah turunkan para malaikat catat urusan kita untuk sepanjang tahun sampai tahun depan. Di mana kita, perbuatan kita, kerjaan kita, kedudukan kita, nyawa kita, semua tu. Bodoh kita, selain daripada benda yang dah tetap, benda yang tak tetap yang boleh berubah ni, dia bergantung pada kita punya decision, kita punya perbuatan. So you decide lah apa kau nak buat. Sebab apa? Ramadan ni lah nanti kau tunggu. Kita tak tahu bila yang akan dicatat, yang akan tentukan kita punya kehidupan yang akan datang. So you better, kita kena cakna kot. It's sad. Bulan Quran, and yet Quran tu tak dihormati. Anak-anak seni, kalau takut pasal kata, oh kita kena keluar awal lagu sebab apa nak kena promote awal. What is it? Pasal apa? Compete dengan one another. So, kat mana kau punya pentauhidan? Kat mana kau punya keyakinan dengan rezeki Allah? Allah naikkan, Allah turunkan. Kita buat dia. So, tukar mindset. Sampai bila nak masih balik dia takut yang lama? Wallahualam. I'm not the best person to talk about this, but I guess it infuriates me a bit. Apalah, aku serah kepada Allah. Macam mana aku serah kepada Allah? Tapi this is too harsh. Ini venting kau benda ni. Kemeriahan ramai penyanyi tempatan melancarkan lagu bertemakan Aidilfitri sejak minggu pertama bulan Ramadan mengundang rasa kurang senang penyanyi Wahida. Wahida atau Nur Wahidah Abdul Wahab, 47, berpendapat tindakan tersebut juga seolah-olah tidak menghormati kesucian bulan Ramadan sehingga ada tidak menjaga penampilan. Dalam pada itu, Wahida mengingatkan agar artis tidak terlalu gairah mempromosikan lagu raya sehingga terlupa tentang keindahan Ramadan. Malah meminta golongan ini menukar pemikiran mereka tentang mempromosikan lagu masing-masing dan yakin terhadap rezeki daripada Allah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.